Tapi kita je yang suka meratib tentang nasib kita, kenapa orang layan kita macam ni. Pasal gemuk ke kurus ni, dia macam ni lah. Aku ada baca satu quote dulu. Gemuk ini bukan penyakit. Gemuk ni dia bukan macam kanser, dia tak ada ubat. Gemuk ni, ubat dia senang je. You kena disiplin. Disiplin part makan, disiplin exercise. Biasanya, kalau you ada dua perkara ni, you akan berada dalam kondisi badan you yang paling terbaik. Berbalik kepada argument tentang beauty privilege ni. First of all, you kena tahu, dekat luar sana, memang akan ada orang yang discriminate. Orang gemuk akan ada discriminate orang kurus. Golongan yang dia suka discriminate orang yang tidak sama dengan dia. So, you ada dua choice. Yang pertama, you nak ignore dia. Aku nak gemuk ke? Aku nak kurus ke? Aku punya suka lah. Then you boleh pilih jalan tu. Atau yang kedua, kalau you nak kisah sangat pasal pandangan orang yang suka diskriminasi orang lain ni, you nak sangat orang ni layan you dengan baik, dan pilihan you hanyalah you jadi macam apa yang dia nak. Dia layan orang yang kurus ni baik, then you jadi lah kurus. Cara dia disiplin lah. Disiplin part makan, part exercise. Disiplin dua benda ni, you akan dilayan baik dengan orang yang you nak sangat validation dia. Sedangkan kita ada banyak pilihan untuk kita pilih. Benda tu boleh diubah. Bukanlah benda yang kekal selama-lamanya.